Kerajaan Sabah memperuntukkan biasiswa berjumlah RM101 juta untuk anak negeri itu yang melanjutkan pengajian ke universiti dan institusi pengajian tinggi awam pada tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur berkata peruntukan biasiswa itu memberi manfaat kepada 4,638 pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Ia sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan kualiti modal insan serta menjamin kesejahteraan rakyat selain sejajar dengan semangat keluarga Malaysia. Tahun ini juga satu inisiatif baharu akan dilaksanakan kerajaan negeri iaitu Bantuan Ihsan Tabungan Pendidikan Negeri Bistari dengan peruntukan RM5 juta. Menerusi Bistari, setiap anak Sabah yang dilahirkan bermula tahun 2022 akan ditawarkan akaun SSPN melalui PTPTN dengan bantuan RM100 disumbangkan kerajaan negeri. Dengan pencapaian pembangunan modal insan, kerajaan telah membelanjakan hampir 5 tahun ini 1.3 bilion. Belum pernah berlaku sebelum-sebelum ini, di mana kerajaan memberi peruntukan yang begitu banyak untuk membantu rakyat kita dalam bidang pendidikan. Biasiswa dananya, peruntukannya kita kasih tambah yang sebelum-sebelum ini 50 juta. Sekarang sudah jadi 138 juta. Kita bagi bantuan kepada sekolah-sekolah, tidak kira sekolah kerajaan, sekolah jenis kebangsaan. Kita bagi bantuan di Sabah ini, jumlah kelahiran di antara 50 hingga 60 ribu satu tahun. Kita bagi tabungan RM100 kepada anak-anak warga negara Malaysia di Sabah yang baru lahir. Selepas itu bantuan lagi kepada sekolah-sekolah rendah kerajaan, bantuan uniform, susu dan sebagainya. Apabila tingkatan 5, sebelum peperiksaan, kita bagi dia orang RM200 seorang. Ada lebih kurang hampir 40 ribu satu tahun jumlah penuntut di tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 di Sabah. Semua kita bagi. Yang balik kampung pun dari Semenanjung, waktu perayaan kita bagi subsidi, tambang, tiket dia orang RM600. Yang menuntut di sini, di institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, yang mau balik pergi Pitas, pergi Sandakan, pergi pedalaman, pergi mana-mana kawasan, kita bagi RM300.